Kamu juga keturunan Indonesia, Pak. Cuba susuri sejarah. Pertanyaan daripada Askar Fansyah kepada saya, dan saya harus jawab. Penghijrahan penduduk Sumatera dan Tanah Jawa ke Tanah Melayu ketika itu berlaku di antara abad 15, 16, 17 dan 18. Ini fakta yang kamu harus tahu. Ya. Berserta dengan raja-raja, dan mereka ditabalkan di negeri-negeri di pantai barat seperti Johor, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Ini kamu harus tahu. Ya. Baru, tapi kalau kamu bilang keturunan penduduk Malaysia ini adalah keturunan Indonesia, itu salah total. Sebab apa? Indonesia wujudnya pada 1945. Mereka berhijrah pada abad 15, 16, 17, 18. Ini harus kamu faham. Ya. Tapi saya akui pada 1945, tahun 1950, 60, 70, ramai penduduk daripada Indonesia telah berhijrah ke Malaysia. Ramai. Dan telah menjadi rakyat Malaysia. Ramai. Ya. Tapi majoritinya sebelum 1945. Ini kamu harus faham. Sebab mengikuti ketua mereka, itu raja-raja mereka. Ya. Sehingga akhir ini wujud raja-raja ini. Tapi asal keturunan raja-raja ini di Sumatera telah ditiadakan. Itu amat malang. Ya. Kami lebih menjaga sejarah keturunan kami. Kalau nak ikut kata lah kan, kami bangga. Jadi kamu harus faham. Okey?